Halo guys, selamat bertemu kembali di channel Paman. Jadi video kali ini guys, saya nak review satu barang yang lama saya dah tunggu. Okey, hari ini baru sampai. Jadi kita tengok apa yang saya akan buka dalam kotak ni guys. Okey, tengok sampai habis. Okey, ini dah guys. Kali ini saya nak review high pressure washer dari brand Lutein. Okey, ini nih guys, brand Lutein. Dia punya model number maksimum boleh capai 130 bar. And then dia bagi 8 meter high pressure hose. Ini dia punya unit lah. Dalam ni ada gun, high pressure punya gun, hose, spray nozzle dan inlet water connector. Okay, ini dia guys. Saya tak sabar nak buka. Kita unboxing. Sudah lama saya menginginkan water jet ni. Sekarang masih lagi pakai brand kaca. So saya nak pakai ni disebabkan water jet ni boleh sedut air dari baldi ataupun dari tong. So tak payah connect pergi hose. Jadi itu sangat memudahkan lah. Okay, kita tengok apa ada di dalam kotak guys. Pertama dia bagi manual. Oh, ini adalah water inlet filter sama dengan 3 biji skru. Dan ini ada satu special tool. Tak tahu apa kegunaan, nanti kita tengok. Ini adalah holder yang akan dipasang ke body water jet nanti guys. Dia bagi sekali high pressure hose. Oh, ini satu lagi holder. Okay, nanti kita tengok kegunaan holder ni. Ya, ini dia punya gun guys. Alright. Ini adalah dia punya nozzle, dia punya batang. Nanti kita tengoklah macam mana connection dia. Okay, kita bawa keluar. Okay, ini dia punya water jet. Memang cantik. Bodi berwarna putih, ada pressure gauge. So dia boleh sampai ke 130 bar. So ini adalah adjuster. Kita boleh adjust berapa pressure yang kita nak. On off button. Ini pandangan depan. Ini dia punya bahagian pump, bahagian outlet, dan di sini adalah inlet. Okey, ini bahagian tepi. Ada cooling fin untuk motor. Dan unit ini, dia punya berat adalah lebih kurang 13 kilo. So boleh tahan. Memang just nice. Ini tadi dia punya 8 meter hose. So memang cukup panjang, sesuai untuk digunakan untuk mencuci kereta ataupun mencuci lantai. Okay, ini adalah gun. Saya pun belum lagi tengok manual. So saya cuba pasang dulu, tengok macam mana. Okay. Oh, ini dia punya nozzle. So ini dia punya batang tengah lah, memang betul. Alright. Ini dia punya gun. Memang panjang, sesuai untuk cuci lumut. So kita nak set up. Ini kita punya botol foam. Ini untuk cuci kereta lah. Kita pakai aftermarket punya hose. Ini untuk connect ke body. Okay, bahagian depan ni adalah adjustable. So kita tengok spray pattern dan nanti macam mana. Okay, dan original. Kita pakai air dari dalam bodi ni guys. Inlet filter dalam ni.
Okay, dia akan sedut air dalam baldi ke water jet dan nanti kita akan spray dia guys. Okay, sekarang kita nak on dia. Memang siap, memang sunyi guys. Benar-benar paling baik. Okay, kita nak try lanjutan air dia.